Benda yang paling bagus lepas iman. Maksudnya setiap orang kat sini nombor satu iman, nombor dua apa? Nabi kata Mata kan. kesejahteraan tubuh badan dan kehidupan. Al-afiyah fid dunya wal akhirah. Kesejahteraan kita. Sihatnya kita hari ni, kuatnya tubuh badan kita kan. Kenapa Imam Syafi'i kata selalu orang yang tua itu dia menginginkan kembali waktu mudanya? Sebab ni dah Syekh. Muda ni, macam kita ni kira consider masih pertengahan lah. Nak buat apa-apa boleh. Nak berlari ni, nak pergi kekuatan fikiran ada, kekuatan kewangan pun mungkin ada sikit sebanyak. Banyak benda kita boleh buat. Tapi kalau dah tua, kalau dah kena stroke, dah kena ujian sakit jantung ke apa semua, terlantar, duduk senyap, hilanglah kemegahan dan kekuatan. Sebab tu bila satu orang sahabat tanya pada Nabi, cuba ajar aku satu doa, apa aku boleh minta yang terbaik. Nak doa tapi nak doa yang terbaik. Tak mau doa-doa biasa, nak doa yang terbaik. Nabi kata apa? Salillahu al-afiyah. Minta pada Allah kesejahteraan tubuh badan, kesejahteraan dalaman, fikiran tenang, kesejahteraan kesihatan. Fa inna ahadan, Nabi kata tak ada perkara yang lebih baik. Fa inna ahadan lam yu'ta ba'da al-yaqin khairu min al-afiyah. Tak ada satu pun yang lebih baik dalam hidup kamu selepas keimanan melainkan kesejahteraan. Jadi doa minta sejahtera. Mana hari ni kaki sihat, alhamdulillah. Yang mana yang fikiran tak terganggu, alhamdulillah, syukur. Sebab bila kena nanti Faham? main mikir. Yeah.